Korang nak tahu tak kesilapan kad sugar yang ramai sangat buat? Sebenarnya kad sugar bukan kad gula putih saja tau. Tapi brown sugar pun kena stop juga. Yang kedua, selama ni kita ingat yang jus buah sihat. Tapi kalau dijadikan jus, serat dan fiber tu akan hilang. Dan yang tinggal hanyalah gula. Yang ketiga, tak makan nasi tapi tukar kepada roti. Sangat tak digalakkan. Sebab apa? Sebab roti berasaskan tepung gandum yang boleh spike insulin kita. Yang keempat, selalu minum susu coklat yang tinggi gula dan trans fat. Dan yang kelima, selalu makan snack ringan dan biskut. Ia tinggi gula dan trans fat yang boleh menyebabkan saluran darah tersumbat. Tapi korang nak tahu tak? Ada satu produk yang dapat membantu kita kawal gula dalam darah walaupun kita makan dan minum manis. Ini dia Scalavia. Bukan saja kosong gula, kosong kalori, tapi ia juga mengandungi gabungan vitamin, mineral dan bahan aktif yang meningkatkan sensitiviti insulin yang membantu sel. Jom mula jaga kesihatan dari dalam. So, dapatkan Scalavia sekarang. Klik link di bio untuk order.